Kau boleh pilih mahu guna wartawan atau jumpa aku terus. Puteri Balqis, seru, Mia Sara. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon berbakat, Puteri Balqis atau biasa disapa Akish, telah menulis di media sosial miliknya seakan menyeru bekas pelakon kanak-kanak, Mia Sara Nasuha untuk bertemu dengannya. Perkara ini susulan tularnya video Mia Sara menangis di hadapan wartawan sewaktu mendedahkan bahawa dirinya kurang mendapat tawaran berlakon yang sesuai dengan usianya sekarang. Dalam hantaran dibuat Puteri Balqis, dia mendakwa ibunya pernah dimalukan oleh keluarga dan juga kenalan dari pihak Mia Sara suatu ketika dahulu. Ada kau fikir perasaan mak aku, mental health mak aku waktu kau malukan dia in public? In public kau komen mak aku tak didik aku. Kau sebut mak aku. Kau, like, komen-komen yang hina aku dan mak aku. Untuk apa kau buat semua tu? Manager kau, geng kau, Melaka Boy hina mak aku dalam Twitter terang-terangan. Ayat terakhir, kita siasat. Ingat, tulisnya. Perangkap mak aku cukup-cukup. Cuba kenakan mak aku cukup-cukup. Kalaulah mak aku pergi bawa aku waktu itu, apa jadi dengan kami berdua? Tak ada siapa tahu apa jadi belakang kamera. Yang blog akan ambil, buruk kami tanpa tahu itu semua kerja geng kau, Melaka Boy. Kau ingat aku lupa. Kau ingat aku bodoh. Kalau kau lupa macam mana geng kau cuba trap mak aku dengan guna nama aku ingatkan balik. Kami diam bertahun. Tak ada seorang pun tahu, tulisnya lagi.